kita nak jadi imam itu, biarlah bacaannya fasih. Jangan makmum merungut. Apabila imam bacaannya salah, makmum kata, tak betul ni, batal sembahyang makmum itu. Pasal mengikut orang yang dia kata batal. Nak buat macam mana tu? Sekiranya imam itu bacaannya ternyata salah dan mengubah maknanya, kita mufarakah. Naklah bermufarakah. Tetapi sekiranya bacaannya itu tidak mengubah maknanya, maka kita masih boleh ikut. Macam tu. Sembahyang Jumaat nak buat macam mana? Hari Jumaat, tiba-tiba imam bacaan Fatihahnya tidak kena dan bacaannya mengubah makna, kita ikut dia dan kita sembahyang zuhur. Hukumnya sembahyang zuhur pasal nyata salahnya. Tapi kalau Fatihah tak nyata salahnya, maka kita masih boleh ikut.